So, so, kau kenapa? Tak ada apa-apa, okey je. Akak tengok kan, sejak akhir-akhir ni kau macam tak ada mood nak kerja. Tak lah, Kak. Kadang-kadang ni rasa penat lah dengan hidup. Kerja kelab, kena layan datuk tua tu lagi. Tak sampai bila lah. Hidup kita ni, nasib kita ni tak sama macam orang lain. So, Nasib tu boleh ubah kalau kita nak berubah. kau kena ingat tau, apa yang kau ada sekarang ni adalah hasil dari kerja kau yang tahun ni. Kau makan pun kau pakai duit ni. Syukur je lah. Ha? Dekat luar tu, ramai yang tak dapat makan. So,